apa yang kamu berdua buat tu bukanlah cinta. Itu adalah maksiat yang sedang kamu promote secara terang-terangan. Saya pelik sebab kamu berdua ni ada anak tau. Itu bukanlah cinta, tapi itu adalah maksiat yang dibuat secara terang-terangan. Itulah kenyataan yang dikeluarkan seorang TikTokers dikenali sebagai Mirul Medan apabila individu ini menegur pasangan usahawan selebriti yang kini sedang hangat bercinta iaitu Datuk Seri Vida dan Datuk Fazli. Menerusi video berdurasi 1 minit itu, kekesalan jelas terpancar di wajah individu ini apabila mengenangkan kedua-dua mereka telah pun mempunyai anak yang sudah dewasa, tetapi tidak berasa malu bahkan menunjukkan teladan yang tidak baik kepada anak-anak dan masyarakat. Dengarkan penjelasan individu itu di sini. Kepada Datuk Kosmetik dan Datuk Chef, apa yang kamu berdua buat tu bukanlah cinta. Itu adalah maksiat yang sedang kamu promote secara terang-terangan. Saya pelik sebab kamu berdua ni ada anak tau. Kamu ni seorang ibu dan kamu ni seorang ayah. Apakah contoh sebenarnya kamu nak tunjuk dekat keluarga kamu? Kamu ni sebagai hamba Allah begitu mudah menanggalkan rasa malu kamu tahta kamu sebagai ibu dan ayah yang patut tunjuk kuduah ataupun tauladan yang terbaik. Saya takut orang yang umur macam saya ni tersilap faham apa yang Datuk-Datuk buat itu adalah cinta. Tapi realiti itu bukan cinta, itu adalah maksiat secara terang-terangan dan kamu tak ada rasa malu. Kamu sedang promosikan dosa secara besar-besaran. Tolong, ini bukan caranya untuk kamu express kamu sedang gembira, kamu ada pasangan. Islam tak ajar seperti itu. Subscribe with notifications on.